membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Air kehidupan. 17 November 2025. Mazmur bab 46 ayat 4 hingga 7. Ada sebatang sungai yang alirannya akan menggembirakan kota Allah, tempat suci kemah yang maha tinggi. Allah berada di situ, kota itu tidak akan goyah, Allah akan membantunya ketika fajar menyingsing. Bangsa-bangsa mengganas, kerajaan-kerajaan bergoncang, Allah berfirman, lalu bumi pun lebur. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita, Allah Yakub tempat kita berlindung. Pada mulanya, Tuhan mencipta sebatang sungai yang mengalir keluar dari Taman Firdaus Eden. Sungai tunggal ini terbahagi menjadi 4 batang sungai selepas mengalir keluar dari Taman Eden. Nama sungai-sungai ini ialah Pishon, Gihon, Tigris dan Efrat. Keempat-empat sungai ini membawa air yang memberi kehidupan kepada bumi yang baru diciptakan. Hari ini, para sarjana hanya dapat meneka lokasi sebenar sungai Pishon dan Gihon, manakala sungai Tigris dan Efrat masih terkenal hingga hari sekarang. Dalam kehidupan kekal bersama Yesus kelak, akan terdapat sebatang sungai yang alirannya akan menggembirakan kota Allah. Aliran air ini membentuk sungai air hidup, jernih seperti Habler, mengalir dari takhta Allah dan anak domba. Sungai Yordan mengalir di antara kedua-dua sungai di atas yang memberi kehidupan. Umat Israel menyeberangi sungai Yordan sewaktu meninggalkan padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan Yesus melangkah ke dalam sungai Yordan untuk dibaptiskan. Anak Tuhan yang tidak berdosa ini menyamakan diri bersama dengan orang-orang berdosa yang dia datang untuk diselamatkan. Bila Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Diurapi oleh Roh Tuhan, Yesus menjanjikan pemberian roh yang sama daripada Bapa kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias kepada perempuan di Perigi Yakub dan menawar air yang akan menjadi mata air dalam dirinya dan memberinya hidup yang kekal. Mereka yang meminum air itu tidak akan dahaga lagi. Yesus juga berkata, sesiapa yang percaya kepadaku, dalam hatinya akan terpancar mata air yang memberi hidup. Air hidup yang memancar dalam diri kita menuju kepada kehidupan yang berkekalan ialah Roh Kudus, yang menjadi jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki Allah. Sejak pembaptisan, Roh Kudus telah tinggal di dalam kita. Dia menjadi jaminan bahawa melalui kasih kurnia Tuhan dan iman kepada Yesus, kita akan menerima warisan kehidupan abadi suatu hari nanti. Anak domba yang disembelih untuk kita adalah juga gembala yang terus menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Gembala Yesus akan memuaskan kelaparan dan kehausan kita selama-lamanya apabila kita hidup kekal di hadirat-Nya. Tuhan akan menghapuskan setiap titik air mata kita. Sungai yang menggembirakan kota Tuhan akan membawa kegembiraan kepada kita buat selama-lamanya. Kita berdoa, Tuhan, biarlah air roh yang hidup ini melimpah ke dalam kehidupan orang lain melalui kata-kata kesaksian dan perlakuan kasih dalam pelayanan saya. Amin.